Saya dah bergelar seorang penyanyi, seorang pelakon, seorang selebriti lah kiranya kan. Dah masuk almost 8 tahun. Okay, saya Masya Bilal Niro. Saya sekarang dah nak masuk 27 tahun Disember ni. On a daily basis, saya akan lepak dengan my friends lah dekat selalunya dekat KLCC or Pavilion. That's my usual spot nak lepak lah. Saya takkan nafikan saya memang suka shopping. Kalau bukan shopping, window shopping dah lebih kurang lah tu kan. Dan saya, macam saya cakap tadi, saya memang very simple. Saya suka baju yang senang nak pakai and nampak casual and cantik. And I found my right pair of jeans di Vice Curve ID, and I am apparently a slight curve. Saya jenis suka pakai dress. Saya suka pakai dress, bukan dress yang gang-gang macam tu gila lah kan. Itu kalau event-event je pakai. Kita suka orang kata macam summer dresses sebab dia very breezy, dia memang selesa. Besides jeans and shirt lah. Sebab bila kita pakai dress senang pakai, kalau kena buka, kau buka. Dah sekali arung kan. Selesa sikit lah. Saya kalau boleh menyeru kepada semua ya untuk balik-baliklah tengok YouTube ni. Minggu ni artis ni punya yang tingtong sikit korang view lah sampai 1 juta ke, mana tahu kita boleh lah terus buat second episode pula untuk kita kan. Tak payahlah cakap lebih. Apa-apa pun kalau nak berkomunikasi dengan saya, anda boleh layari laman web saya www.masyalondo.com.my, or you can also tweet me twitter.com/masyalondo. Bye bye, see you guys, thank you. I'll make it last, I'll make it last. Whatever it takes, I'll make it last. I know the future's coming fast.